Sebelum kita pergi jogging tu, kita pergi isi minyak dulu. Okay, seperti yang korang tengok, dekat meter ni tinggal 5 liter saja. And then dekat meter cluster ni range boleh pergi 10 km. So Haziq akan pergi ke stesen minyak yang terdekat, iaitu Shell lah. Kalau korang tengok dekat sini, 5 liter boleh pergi 10 km. Basically Haziq takkan refer sangat dekat meter cluster ni, dia lari sikit. Haziq lebih refer kepada dekat sini lah. Sebab sometime Haziq pernah drive dekat sini tulis kosong, tapi dekat sini ada lebih kurang 3 liter ke 4 liter macam tu. Kereta still boleh jalan. Tapi Haziq tak beranilah push sampai kosong apa, takut nanti rosak fuel pump kereta pula kan. Cara average dia, kereta ni Haziq bawa, Haziq rasa lebih kurang 1 liter boleh pergi dalam 10 km macam tu. So memang tak expect kereta ni jimat minyak, sebabnya so minyak dia tu taklah jimat sangat lah. Okay, tanpa melengahkan masa, kita pergi stesen minyak dulu, kita isi minyak. And then Haziq nak cerita sikit macam mana cara Haziq bayar di stesen minyak Shell, kawasan yang terdekat dengan rumah Haziq. Okay geng, sekarang ni Haziq dah berada dekat stesen minyak Shell. Seperti yang korang tahu, cara Haziq bayar untuk stesen minyak Shell ni, Haziq pakai aplikasi untuk buat pembayaran stesen minyak Shell ni. Kita boleh je pakai mesin dekat pump ni. Kita masukkan kita punya IC dan kita touch kita punya kad payment lah. Tapi bagi Haziq benda tu agak lambat sikit. So apa kata kita guna Shell app ni. So Haziq record screen ni. Kita pergi dekat Shell app, pastikan korang dah isi dekat account tu, korang sign up. And then korang pergi tengok dekat sini ada Budi Madani RON 95. So korang kena integrate dulu dengan Touch and Go tak silap. So dia akan keluar macam ni lah, Budi Madani. And then kita punya balance Budi 95, berapa liter lagi. Daripada 300 liter dah 124.12 liter dah Haziq pakai. So jom kita try guna. Sekarang ni Haziq dekat pump 1. Cara nak guna dia, Haziq pergi dekat yang line color hijau ke color biru ni, Pay for fuel now with Budi 95. So kita klik, kita tekan kat sini. So dia keluar macam ni, bla 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 bla, got it. And then Haziq tekan je 01, and then pilih berapa liter. So basically kalau full tank Haziq akan isi 90 lah. So kita tulis 90 kat sini. And then confirm payment. So kita tunggu dia loading sekejap untuk processing. Okay, sekarang ni pump 1 is ready, put pump away and start fueling now. So Haziq akan angkat nozzle untuk start. So benda ni memang memudahkan lah. So okay, jom. Untuk ni Haziq pakai around 95 lah minimum. So memang sesuai sangat untuk kereta. Memang dia sesuai sangat untuk kereta Golf Mark 5 ni lah. Pakai around 95. So
memang recommended guna Shell app punya aplikasi, lebih cepat dan mudah. Okey geng, sudah settle isi minyak Shell. Lebih kurang 45.23 liter isi minyak kuning. Kalau tanpa subsidi harga lebih kurang 118.94 sen. So kita tengok dekat skrin ni, tadi lebih kurang 4 ke 5 liter minyak Z. Kat lampu jap. Okay, daripada 4 liter tadi ke 5 liter tadi, dia naik lebih kurang dalam 51 liter. And then meter cluster ni dia boleh pergi sampai 500 meter. So nak tahu berapa boleh pergi ni, jom kita pergi jogging. Nak tahu lokasi tempat Hazard jogging kat mana? Okay, korang kena stay tune. Bye. Okay, seperti yang korang tengok, sekarang ni Hazard dah sampai tempat yang Hazard nak jogging. Stesen minyak ni dia ada banyak pilihan lah. Ada Petronas, ada Shell, ada Caltex, ada Petron, USP dan macam-macam lagi lah. Untuk Petronas diorang ada app settle kan. Untuk Shell diorang ada Shell app lah. Basically Shell app ni dia macam lambat sikit lah. AZ pun baru tahu diorang boleh bayar guna app. At the same time boleh pakai Budi 95 punya subsidi lah. So bagi AZ benda ni mudah lah kan. Kita tak perlu nak kena setting dekat mesin pump tu. Kita kena reset nombor berapa pump minyak yang nak kena isi. Dalam masa sama kita kena cucuk kita punya kad IC. Lepas tu kalau kita ada bonus link, kita kena masuk pula bonus link kalau dekat Shell kan. Jadi benda tu jadi banyak proses prosedur dia macam tu. Tapi dengan adanya aplikasi Shell app ni, korang sampai je kat stesen minyak, korang buka phone, buka aplikasi Shell app, korang just pilih je nombor pump station step dia tu, and then korang tekan je fuel pump. Lepas korang tekan fuel pump tu, korang pilih berapa amount yang korang nak bayar tu lah. Bila korang dah start habis bayar semua tu, korang dah boleh angkat nozzle. Tapi sebelum korang guna Shell app tu, korang kena set up dululah, linkkan dengan Touch and Go, and then isi dia punya maklumat-maklumat
sama ada nak link dekat kad debit ataupun kad kredit lah. Bagi AZ benda ni kesimpulannya, kita jadi cepat lah, mudah. Kita duduk dalam kereta, kita set up, keluar kereta terus angkat nozzle, macam tu je. Kalau macam nak terpulang, tapi yang lebih efisiensi memanglah physical payment lah dengan kad cucuk tu. Sebabnya kalau apa-apa line tak ada ke apa kan, kita tak tahu kan dekat luar kan, macam tu. And then lagi satu, sebab HZ praktikkan benda ni, HZ sayang lah kad HZ ni. Kadang-kadang kalau kita kerak cucuk kan, jadi macam chip tu akan jadi lusuh. Bila lama-lama kita punya kad IC tu jadi tak tahan, tak tahan lasak lah, sebabnya terlalu banyak sangat kita cucuk kad tu dekat mesin kan. Dia jadi macam buruk lah kad tu, lapuk. Jadi memanglah kalau ikutkan, kalau kita pergi kat JPM free je kalau kita chip kita rosak ke apa kan, tapi masa tu nak beratur panjang lah apa semua kan. So kalau kawasan kampung sikit, pedalaman, kita bayar je macam biasa. Tapi kalau kita dekat kawasan bandar ke apa, just pakai aplikasi je, senang. Itu kesimpulan yang AZ dapat lah untuk aplikasi ni. Dia memudahkan kita, lebih efisiensi lah maksudnya. So dari segi penjimatan pemilihan minyak pula, Shell ke, Petronas ke, Caltex ke dan macam-macam lagi, pendapat AZ benda tu macam AZ tak nak komen lebih lah. Sebab setiap syarikat petrol station ni dia ada persaingan dia masing-masing. Macam Shell kita tahu dia punya power minyak dia tu, dia ada additif dia, resipi dia sendiri. Setiap stesen minyak ni additif dia tak sama. Macam Petronas dia ada apa, Primax apa, AZ tak ingat lah. Tapi kalau untuk macam Caltex ni, dia teknologi Techron, dia lebih kepada mencuci kita punya kita mencuci kita punya enjin lah. Kalau macam untuk Shell ni, dia lebih pada engine efficiency lah, macam tu. So itu sajalah untuk kali ni. Terpulang pada korang nak isi yang mana, yang mana jimat, yang mana yang lebih efisiensi. Macam HZ praktikkan Shell dengan Caltex lah. Sebab enjin HZ ni enjin FSI, dia direct injection, dia lebih banyak foto dekat valve punya pocket dengan saluran exhaust valve keluar. Dia banyak carbon dioxide dia dekat, lebih banyak carbon deposit dia lebih banyak berkumpul kat kawasan. Jadi sekali-sekala tu ada jugalah isi minyak hijau. So itu sajalah untuk kali ni pasal guna